Kita nak masak lemak telur itik. Bahan yang diperlukan adalah asam keping, santan kotak dan daun kunyit, serai kena ketuk tau. Asam keping, blender ni semua. Kunyit, bawang sikit. Dah blender dengan air, masukkan dalam kuali. Masukkan serai yang telah dititik. Hidupkan api, pasal perlahan-lahan. Sementara tu pecahkan telur, masuk dalam bekas. Bila dah mendidih, masukkan santan. Masukkan santan sikit demi sedikit. Masukkan asam keping dan juga garam. Guna api perlahan. Kita kacau sampai dia mendidih. Kacau, jangan sampai naik minyak. Bila dah mendidih, kita dah boleh masukkan telur itik. Bila dah masuk telur itik ni, tak boleh kacau kuat-kuat. Kita kena kaut balik. Ambil sendok, kacau perlahan-lahan sampai telur itik masak dan keras. Okey, masukkan daun kunyit. Tunggu sampai telur masak ataupun dah keras. Ambil sudu. Kita potongkan telur tu sebiji-sebiji untuk bagikan dia nampak cantik. Macam ni. Lepas tu bolehlah rasa dan masuk dalam pinggan. Masaklah nasi, makan nasi dengan sambal belacan. Mantap boy. Selamat mencoba. Terima kasih.